sepanjang di immigration, saya 2 kali dibogelkan. Dibogelkan betul-betul bogel lah maksudnya. Tak ada selai benang pun? Oh, tak ada selai benang. Memang ini betul-betul bogel betul. Tapi depan highlight ramai ke? Dia bawa masuk bilik. Ada memang lelaki yang check. Tapi depan bilik yang saya check tu, memang ada pegawai perempuan. Sambil saya bogel tu, memang dia tengok saya bogel. Macam tu lah. And bogel tu sebab dia nak check takut ada senjata ke tak yang kita sorok. Ke sebenarnya dia nak malukan tuan rasa macam ni? Boleh jadi juga antara dua. Tapi bila kita tengok dia tak ada pakai body cam, so kita yakin sikit lah untuk dia bogelkan tu. Kita nampak macam penjara betul lah. Memang penjara betul. Macam penjenayah dia layan kita. So waktu dekat immigration tu lah yang saya ada cerita dalam medium sebelum ni, yang terkantoi saya boleh berbahasa Hebrew sebab diorang cakap Malaysia ni anjing. So saya respon pada diorang, Malaysia is not a dog, you are a dog. Saya cakap macam tu je. So bila saya cakap macam tu dan respon macam tu, dia rasa triggered. Triggered tu sebab dia kata macam mana member Mamat ni boleh faham bahasa aku, dan Mamat ni boleh pula kutuk aku. Kan? Jadi selepas tu daripada layanan yang diorang macam tuan balas tu dalam bahasa, saya balas Malaysia is not a dog dalam bahasa Inggeris, you are a dog saya balas dalam bahasa Hebrew. Serius ah? Macam mana kau nak cakap you are a dog? You are a dog tu saya kata itu sebab saya cakap Israelia khalaf. Maksudnya saya cakap Israel is a dog. Saya kata macam tu je. Israelia khalaf. Khalaf tu dog lah. Yang ni selepas dibogelkan lah? Selepas dibogelkan lah. Maksudnya nak dibawa ke tempat satu checkpoint yang lain sebelum dihantar untuk naik bas tu nak bawa ke penjara. Tapi tak ada kekerasan? Selepas kantoi bahasa tu ada kekerasan. Which is kekerasan tu dipijak tangan saya. Memang ditendang bahagian pinggang belah kanan ni. Dan ditempeling kepala saya beberapa kali lah. Sekejap, masa tu tuan cakap je dia buat macam tu terus ke dia macam slow-slow lepas tu? Dia slow-slow selepas tu. Selepas diikat mata saya dan diikat tangan saya di belakang untuk saya naik bas untuk dihantar ke penjara. Waktu tu dia buat. Dia tak berani buat bila saya buka mata. Okay, but bila tuan dah duduk di dataran, kemudian masuk immigration, dia bogelkan dan semua ni, tak ada beri minuman dan makanan semua? Tak ada. Waktu tu tak ada minuman dan makanan. Mesti belum ada makanan dan minuman? Masih belum ada makanan dan minuman. Masa tu belum ada lagi. So kita menahan kelaparan dan kehausan lah waktu tu. So digerakkan naik bas tu beramai-ramai lah? Beramai-ramai. Bas macam bas sekolah kita ke bas orang? Memang bas tahanan. Memang ada kawasan yang ada pintu yang dikunci. Memang ada yang kawasan duduk beramai-ramai. Ada kawasan yang dia memang duduk 2 orang. Saya kena duduk dekat bilik sel yang duduk 2 orang. Dengan kesejukan aircon 16 memang paling maksimum.